Azmanizam Abdullah di Facebook Live bertanya, Datuk. Tayar kereta Proton Exora, bunganya macam tak rata lah, Datuk. Disebabkan bila saya bawa kelajuan lebih 100 km sejam, kereta jadi bergegar. Apa masalahnya? Adakah sebab mounting ke, ataupun sebab absorber, ataupun masalah lain, Datuk? Yes, masalah lain. Kalau masalah absorber, engine bergegar kuat satu body. Kalau shock absorber, kita duduk atas rasa papan. Jadi bukan masalah absorber, bukan masalah engine, bukan masalah mounting. Dia adalah masalah rajin. Sebab kereta tu panas-panas, dia suka cuci. Sebabkan disc plate dah bengkok. Bila disc plate dah bengkok, bila kita cuci dalam keadaan panas, dia sejuk, dia akan bengkok. Bila bengkok, dia akan kelajuan 80 hingga 110, steering kita bergegar. Satu kereta akan bergegar. Akhirnya, tayar kereta kita, dia akan tidak sama rata. Terasa macam tajam-tajam pisau. Menyebabkan steering kita tidak betul lurus ke depan. Sekejap nanti dia ke kanan, ke kanan, ke kanan. Atau dia ke kiri, ke kiri, ke kiri. Jadi, balik semula kepada workshop yang elemen balancing. Jangan pergi kedai mekanik. Nanti mekanik dia tengok enjin dengan enjin mounting. Tidak. Bawa pergi kedai elemen dan balancing. Dan kedai elemen balancing akan tengok, akan cek. Dia timbang. Bila dia gegar, dia akan cakap, brake disc plate dah bengkok. Nak scam ke, nak beli baru? Saya sure jangan scam. Kalau dia potong casing, balik semula, piston akan travel panjang menyebabkan cepat lagi rosak. Jadi beli plate baru 100 lebih. Dia lebih baik.